Bangga anak Malaysia, bukan soal bangsa. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Lieutenant Jeneral Datuk Johnny Lim Eng Seng atas pelantikan beliau sebagai Lieutenant Jeneral pertama berbangsa Cina dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pelantikan ini bukan sahaja mencatat sejarah, malah disambut baik oleh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum. Ia menjadi inspirasi kepada mereka yang ingin menyumbang bakti kepada negara melalui mana-mana cabang ketenteraan yang ada. Namun dalam kegembiraan menyambut kejayaan ini, terdapat pula suara sumbang. Seorang pemimpin PAS, Zaharuddin Mohamad, memuat naik kenyataan di media sosial yang seolah-olah mempersoalkan pelantikan ini hanya berdasarkan warna kulit. Malah memberikan bayangan bahawa 30 atau 40 tahun akan datang, rakyat Malaysia akan meraihkan pemimpin tertinggi negara daripada kalangan anak jati Cina. Tindakan tersebut dikecam ramai. Panglima ATM, Jeneral Tan Sri Muhammad Nizam Jaafar sendiri tampil mempertahankan pelantikan itu, serta beberapa pemimpin politik lain termasuk dari parti dan gabungan yang sama dengan Zaharuddin. Kenyataan seperti itu mencerminkan betapa cetek dan sempitnya pemikiran Zaharuddin. Pencapaian anak Malaysia seharusnya diraihkan bersama tanpa mengira bangsa, agama mahupun latar belakang. Lebih-lebih lagi, apabila individu tersebut memilih untuk mengangkat sumpah taat setia kepada raja dan negara melalui perkhidmatan dalam angkatan tentera. Tidak mengapa jika pemimpin itu mahu mengalihkan perhatian kepada perkara lain yang tidak berkaitan. Apa yang penting, semangat patriotisme rakyat Malaysia tidak harus dipersoalkan. Negara ini adalah tanah tumpah darah kita bersama. Jika tanah air ini diancam, saya yakin rakyat Malaysia yang benar-benar cintakan negara tidak akan teragak-agak untuk bangkit mempertahankannya. Saya berharap pemimpin PAS itu tidak terus terperangkap dalam pemikiran sempit perkauman, tetapi sebaliknya belajar menghargai erti sebenar perpaduan dan pengorbanan demi Malaysia yang kita cintai bersama.